hukum menjadi pelik? Okey, dalam Islam, menjadi pelik bukanlah satu yang haram atau salah. Jika yang dimaksudkan ialah berbeza daripada kebiasaan manusia dalam perkara yang baik. Malah terdapat hadis yang menyebut Islam bermula dalam keadaan asing, gharib, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana ia bermula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Muhammad, riwayat Muslim. Okey, contoh pelik yang sebenarnya baik dalam Islam. Menjaga solat ketika orang lain lalai, berkata benar walaupun ramai memilih berbohong, menutup aurat dengan sempurna ketika ramai tidak melakukannya, memaafkan orang yang menyakiti kita, tidak menunjuk-nunjuk amal kebaikan, mengasihi Allah ketika orang sibuk dengan perkara yang sia-sia. Okey, contoh pelik yang tidak baik. Sengaja berkelakuan aneh untuk menarik perhatian orang, melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat, merasa diri lebih mulia daripada orang lain kerana berbeza. Kesimpulannya, pelik yang sebenar menurut Islam bukanlah pelik pada pakaian, gaya atau rupa. Tapi apabila seorang tetap berpegang kepada kebenaran, walaupun majoriti manusia meninggalkannya, itu pelik yang terpuji.